Oh, tidak, Susie. Ayo, saya percaya pada kamu. Kamu boleh buat kek yang hebat. Nampaknya saya dah buat. And, oh, tengok. Apa? Di sini. Ada butang di sini. Kita tekan? Sudah senang, akhirnya sejauh di muka belakang. Monica, saya takut. Terang sangat. Apa yang... Di mana kita? Saya rasa saya mula faham. Ini adalah cabaran baru. Hai, semua. Ini, aku office bar benar kecil. Dengan risau, kita juga kecil. Khusus sebagai suka apa yang saya kesini. Mari kita lihat apa yang saya dapat untuk hiasan. Nutella berwarna-warna. Lepas itu, mood saya mulai meribas. Monica, lihat saja sedang banyak balang ada. Saya tak tahu nak mula dengan yang mana. Semuanya begitu cerah dan cantik. Baiklah, saya lagi ambil Nutella kuning. Dausan kuat perlukan kaca pembar untuk melukis sesuatu. Anda tidak boleh nampak kek saya tanpa satu. Saya buat dengan baik. Lihat betapa cantiknya ia berjalan. Saya rasa saya perlu tambah lebih banyak warna. Saya mula seronok. Idea yang sangat menyeronokkan. Cantik, tetapi saya hampir tidak dapat melihat coraknya. Lihat lebih dekat, Monica. Kamu pasti tidak akan menyesal. Ini adalah sebuah karya agung. Saya rasa ia kelihatan sangat-sangat comel. Saya berjaya. Sekarang giliran awak. Yeay, saya sudah memutar roda. Mata gula-gula sangat hebat. Saya begitu bertuah. Wah, betapa besarnya mata itu. Saya tidak menjangkakan ini. Lihat, Suzy. Nampak kelakar, kan? Baiklah. Sudah tak saatnya untuk menandatangani gambar kek. Saya menghancurkannya. Jangan risau, Monica. Lain kali, pasti keadaan akan lebih baik. Acil akan cuba membuat diri saya rasa lebih baik dengan makan. Tidaklah teruk. Tetapi ya, saya masih kecewa. Kasihan. Bersabarlah. Mata getah yang bodoh, merosakkan segalanya. Monica, kamu perlu siap dan tenangkan diri. Tunggu sebentar. Ini, pegang ini. Terima kasih, Dan Suzy. Saya boleh gunakan ini. Saya nak lihat bagaimana rupa saya. Sama-sama. Saya akhirnya berjaya menenangkannya. Sekarang saya boleh menikmati kek saya. Betul-betul mimpi ngeri. Soalnya saya habis. Saya perlu tambah lagi peda. Bukan itu. Ia buat saya mahu bersin. Oh, tidak. Saya tiup kek comel saya. Dan ini semua salah awak, Monica. Saya tak ada pencuci mulut lagi. Ini kegagalan epik. Ini adalah hari terburuk dalam hidup saya. Saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Dan di mana kek kek? Tinggi the perip ke roda dahulu. Set buat. Jom jom. Wah, saya dapat KitKat. Sekarang, awak tak perlu kek untuk ini. Baiklah, di mana ya? Banyak sungguh bar. Saya tak dapat kira semuanya. Ada satu menara penuh di sini. Monica, you third perta. Sekarang gizi perclaim sa counter. M&M's? Wow, kita berdua dapat barang baik. Saya nak ambil gula-gula saya. Wow. Saya tak sangka ini. Tapi di mana kek kita? Masih belum ada di sini. Adakah anda dengar itu? Wow, betapa besarnya kek. Cubit saya, Monica. Saya pasti sedang bermimpi. Itu benar-benar terasa seperti itu, bukan? Kek ni kelihatan lazat. Saya jangan mula menghias dulu. Saya akan mulakan dengan bar ini. Tetapi segala-galanya yang lain akan jatuh. Walaupun begitu, itu memang mengagumkan. Oh, saya tahu awak akan terpukau. Baiklah, mari kita mulakan. Oh, coklat. Ia sangat sedap. Saya tak dapat menahan, saya nak makan. Baik, sekarang saya tak boleh berhenti. Coklat sentiasa menjadi kelemahan terbesar saya. Baik, saya mencoba sepiwi saya episode baking ke bahwa KitKat Anda adalah untuk kek Anda. Anda memang tahu macam mana nak rosakkan keseronokan saya, Suzy. Baiklah, apa saja yang awak kata. Saya sudah pun letak bar pada kek saya. Dan awak tahu apa? Ia jadi hebat. Saya akan suka. Lihat betapa berhari-harinya bar itu diletakkan satu demi satu. Ia kelihatan sempurna. Hai, time for life Pariza manufacturer seorang perbuatan roti. Ia benar-benar hebat, Monica. Kerja yang bagus. Sekarang giliran saya. Saya akan menjadikan kek saya lebih cantik dan gula-gula berwarna-warni yang cerah akan membantu saya. Saya hanya akan tuangkan di atasnya dan siap. Oh, lihat.
Kek saya sedang berubah tepat di depan mata kita. Sekarang ia kelihatan lebih baik daripada sebelumnya. Itulah dia. Ini adalah karya agung. Wow. Awak betul. Saya tak boleh alihkan mata saya daripadanya. Ia sangat berperisa, coklat dan berwarna-warni. Saya rasa sudah tiba masanya untuk merasainya. Saya sudah bersiap dengan garpu dan pisau. Tapi si kamu betul segera dengan kelilin. Kau sudah antara kemudian berbesfalt. Kek ni adalah hadiah untuk saya. Lihat, hari ini hari jadi saya. Saya betul-betul lupa tentang itu. Cerialah. Ini satu perayaan, Monica. Kenapa dengan kamu? Ini, ambil ini. Saya harap ini akan buat kamu tersenyum. Aku tak perlukan benda bodoh ini. Aku mahu kek. Tapi ia memang hak aku. Lihat betapa cantiknya lilin-lilin itu menyala. Lilin-lilin. Terima kasih kerana memberi aku idea. Apa yang berlaku? Saya mahu menenangkan dia, ibu saya. Nampaknya Suzy akan berumur 1 tahun. Nak, tolong jangan menangis ya. Sedapnya. Sekarang dia pasti tidak akan menghalang saya daripada makan seluruh kek itu. Badan kamu ke kamu. Tamak. Saya tidak perlukan lilin-lilin ini lagi. Saya hanya berminat dengan gula-gula, coklat dan kek itu sendiri. Wah, kek ini kelihatan sedap. Saya hampir dapat merasainya. Saya bersedia untuk berpusing. Apa yang kamu lakukan, Suzy? Cepatlah. Baiklah. Saya cuma berangan sedikit. Saya dapatkan krim merah jambu. Hebat. Saya yakin ia akan sesuai dengan kek ini. Wah, ia dibuat dengan strawberry. Satu kejutan yang menyenangkan. Saya nak cuba. Sangat berkrim dan manis. Tahniah. Itu hebat. Itu pasti. Awak mahu rasa, Monica? Ya, tentu sekali. Terima kasih banyak. Awak memang terbaik. Ia kelihatan sangat menyelerakan. Handful makan ini tanpa henti. Sekarang saya harap giliran saya untuk memutar roda. Kuning atau hijau? Menarik. Saya harap ia tidak kurang lazat daripada yang awak buat. Baiklah, di mana ia? Apa bahan kau, Monica? Saya belum tahu, tapi ia kelihatan menarik. Semuanya sudah siap untuk menghias kek kita. Mari kita mula. Saya akan melukis banyak bunga krim kecil. Saya juga, supaya kek kita akan saling melengkapi. Oh, wow. Kedua-duanya sangat cantik. Saya sudah tahu apa yang akan berlaku, tetapi saya rasa ada sesuatu yang kurang. Saya ada idea. Kita perlu bertukar untuk menghabiskan menghias. Itu cemerlang. So, cari wakara berjeda lebih cantik dan terang. Dia sudah berbang serangkaian. Saya tidak boleh berhenti memandangnya. Lihatlah betapa cantiknya bunga-bunga itu. Ia tidak mudah, tetapi kita berjaya. Amitapsias masti menangkan cara manis art usahakat. Rishwa kekat. Saya setuju. Saya sudah ambil sepotong besar. Ya Allah, lembutnya. Kek saya hanya cair di dalam mulut. Dan milik saya juga. Terdapat banyak icing di atasnya. Sedap. Seluruh mulut saya terbakar. Mulut saya juga. Saya tak faham. Ia pedih. Apa tadi tu? Kenapa tiba-tiba jadi pedas sangat? Saya tak pasti. Tapi mungkin itu icing awak. Kita tak pernah tahu dari apa ia dibuat. Mungkin awak betul. Mari kita lihat. Oh, tidak, Monica. Itu adalah wasabi. Sekarang jelas apa yang terjadi pada kita. Menjijikkan. Saya sepatutnya melihat lebih awal. Warners cantik, saya suka. Boleh saya putar roda dulu? Semoga berjaya, Suzy. Terima kasih. Doa awak menjadi. Tuah betul-betul tersenyum kepada saya. Saya dapat gula-gula kapas. Berjaya. Boleh saya coba sedikit? Tidak. Ini untuk saya dan saya akan tambahkannya pada kek saya. Ia meregang. Ia nampak seperti sarang labah-labah. Pada pendapat saya, warna ini sesuai dengan kek saya. Maaf, Suzy, tetapi saya perlu mengajar kamu satu pelajaran. Kamu sepatutnya selalu berkongsi dengan kawan-kawan kamu. Saya akan tuang air pada gula-gula kapas kamu. Nah, sekarang tinggal lopak manis sahaja. Dan sekarang untuk... Apa yang berlaku? Kemana perginya gula-gula kapas saya? Monica, kamu yang lakukan ini. Beri saya itu. Apa yang awak buat? Berhenti! Itu sudah cukup.
Saya basah betul-betul. Tak best. Inawis pernah menyangkut aku pas sekian. Yasin cari pasal. Nasib baik saya masih ada sedikit lagi. Saya akan terus menghias kek saya yang cantik. Ia benar-benar menakjubkan. Saya sangat menyukainya. Gue kapas, alasing terbaik saya tidak dapat mendiamnya. Hampir siap. No, just is never an idast. Saya bisa meniring adik. Saya pasti rasanya tidak akan mengecewakan saya. Gula-gula kapas dan icing adalah pasangan yang serasi dalam syurga bergula. Pencuci mulut ini layak untuk kedai pastry terbaik di dunia. Lihat awak, Suzy. Wah, bisa yang bak. Als made dan terbaik secara free mari kena seti atau boleh fine set. Hanya lupa dengan kek. Banyak lagi. Ia akan kenyang. Saya sanggup lakukan apa sahaja untuk menjadi awak sekarang. Bermimpi sahaja, Monica. Tapi maaf, itu pasti tidak akan berlaku kali ini. Saya tak boleh duduk saja dan tengok awak makan. Susahnya nak bernafas. Perut saya dah nak meletup. Baiklah, saya gembira awak dah habis. Giliran saya pula. Yay, saya dapat taburan dan di sinilah mereka. Kenapa kita patut cuba sedikit? Saya pasti received. Oh ya, sangat manis. Saya perlu tuangkan semua riasan kek saya dan kemudian ia akan jadi luar biasa sempurna. Saya melakukannya. Saya sangat berbakat. Mungkin sudah tiba masanya untuk berhenti. Kek, kamu sudah tidak kelihatan lagi. Oh, taburan manisan. Saya boleh coba sedikit juga. Ia sungguh menakjubkan. Ia kelihatan lebih cantik daripada kek awak, Suzy. Ya, saya tak sabar nak mencubanya. Ya ampun, kek ini larut di dalam mulut seperti awan manis dan toppingnya rangup dengan begitu baik. Itulah yang saya panggil keseimbangan rasa. Sukar untuk berhenti. Wah, hai. Saya nampak kamu gembira. Saya tak kisah untuk mencubanya. Oh, sudah tentu. Ambillah. Alahai. Apa ini disebabkan awak, seluruh muka saya diliputi krim. Saya takkan terima ini, Monica. Kita perlu adakan perang makanan. Apa yang awak dah buat? Itu sudah melampau. Haha. Saya rasa ia sangat menyeronokkan. Lagi satu, warna merah jambu sesuai dengan awak. Tawaran sekali manis dan indah ini telah berover. Jika anda suka kek-kek gadis kami, tekan butang suka itu. Itu sahaja buat masa ini. Jumpa lagi.